PSM yang telah berlangsung sebelum ini telah memberi banyak impak yang sangat bermakna kepada saya, khususnya dari segi pengalaman dan persediaan sebagai seorang bakal guru. Melalui PSM ini, saya sedar yang saya masih banyak kelemahan yang perlu saya perbaiki, terutamanya dari segi kemahiran komunikasi dan keyakinan diri. Aktiviti STEM yang kumpulan saya anjurkan iaitu Marble Gravitron dan Wheel Gyroscope memerlukan kami untuk membuat demonstrasi secara langsung sambil menerangkan konsep kepada pelajar. Pada awalnya, saya berasa agak nervous dan kurang yakin kerana bimbang sekiranya penyampaian saya tidak jelas dan pelajar sukar memahami konsep yang saya ingin terangkan. Namun, sokongan rakan kumpulan serta respon positif daripada pelajar seseri sendiri membantu saya untuk menjadi lebih tenang dan mula menyesuaikan diri. Walaupun masih berasa agak gemetar, tapi saya bersyukur sebab aktiviti kami dapat dijalankan dengan lancar sehingga ke penghujung program. Jadi, melalui pengalaman ini, saya mempelajari bahawa latihan berterusan dan sikap berani mencuba di samping penguasaan konsep fisik yang kukuh merupakan aspek penting dalam membentuk keyakinan diri. Secara keseluruhannya, PSM ini menjadi satu pengajaran yang bermakna kepada saya di samping memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik sebagai persediaan diri saya sendiri untuk menjadi seorang bakal pendidik nanti. Sepanjang pelaksanaan projek Santun Masyarakat (PSM), saya memperoleh pengalaman bermakna dari segi akademik dan pembangunan diri. Melalui aktiviti Marble Gravitron, saya ingin berterima kasih kepada ahli kumpulan saya yang telah memberi kerjasama dan komunikasi yang baik dalam melaksanakan tugasan. Walaupun pada awalnya saya berasa berdebar dan bergemuruh, perasaan tersebut hilang apabila melihat pelibatan aktif dan respon positif daripada para pelajar SM Sains Puteri. Pelaksanaan aktiviti berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan apabila pelajar menunjukkan minat yang tinggi terhadap aktiviti hands-on dan permainan yang dijalankan. Walaupun terdapat cabaran apabila sebahagian pelajar tidak mematuhi peraturan aktiviti, mungkin kerana terlalu seronok ketika itu, namun pendekatan pembelajaran berasaskan aktiviti tetap berkesan dan membantu pelajar memahami konsep fizik yang bersifat abstrak. Oleh itu, pengalaman yang diperoleh melalui projek Santun Masyarakat ini dapat meningkatkan keyakinan dan kemahiran pedagogi saya sebagai seorang bakal guru. Saya berharap pada masa akan datang saya dapat melaksanakan aktiviti pengajaran yang lebih kreatif, tersusun dan berkesan agar dapat membantu murid memahami konsep fizik dengan lebih mudah serta menyeronokkan.
Saya Nur Damia Fakir binti Saifuddin dan ini adalah refleksi saya untuk program santun masyarakat di SMK Seri Puteri Kuala Lumpur. Dan kumpulan kami membuat aktiviti Marble Gravitron yang berjaya meningkatkan, dan saya harap ia berjaya meningkatkan minat murid terhadap fizik melalui pendekatan hands-on berasaskan STEM. Murid lebih memahami konsep daya memusat apabila dapat melihat dan mencubanya sendiri. Namun kekangan masa dan perbezaan tahap pemahaman murid yang menyebabkan sebahagian mereka sukar mengaitkan aktiviti dengan teori. Untuk menambah baik program, sesi ulasan ringkas, latihan tambahan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang lebih jelas boleh dilaksanakanlah untuk menambah baik. Jadi, harapan saya adalah program ini dapat diteruskan dan diperkukuh pada masa akan datang supaya pembelajaran fizik menjadi lebih menyeronokkan dan berkesan. Mau curhat ni? Belajar pasal fizik dan faham banyak benda lah hari ni. Hari ni semua cikgu sangat membantu kami semua belajar fizik dan lagi faham dengan mendalam, walaupun basic knowledge macam mana, dia still faham dengan lagi dalam. Lepas tu banyak guna. Okey, and tu juga. Lepas tu SIM hari ni semua biasa-biasa. Jadi kan daripada pagi kita start, awal pagi pun dah start dengan STEM ni, sampailah sekarang yang pukul 4, which is very tiring for me. Apa penat saya macam 15 minit kena belajar, 15 topik kita kena faham dan belajar lah. Jadi untuk saya, walaupun penat mana pun, saya rasa semua best. Saya rasa betul-betul enjoy the whole day. Dan cikgu-cikgu sini pun semua sporting and semua betul-betul nak adjust kami semua. Dan dengan game pun semua best. Dan untuk saya, favorite game saya adalah game yang tak apa, sedikit jam. Semua game best. Semua game best saya. Jadi saya harap lah, jadi lepas program STEM ni dan sama visi semua, saya harap apa yang saya belajar hari ni saya boleh apply dalam my everyday life, dan saya boleh jawab nanti untuk periksa akan datang seperti SPM depan. Terima kasih.
birthday